Boleh pakai ni. Orang tak ganggu keluar. Oh. Oh, situ Depan sikit Assalamualaikum. Abang yang WhatsApp saya? Ya betul. Geran semua ada? Geran dah. Ada semua Dia nak geran dengan geran original je dulu. Ni bawa sepakong je lah. Bawa sepakong dulu, saya datang baru saya tamprin lah. Mak dengan abang ada? Abang pandai enjin dulu tak apa. Okey, kereta apa ni? Ford Ranger. Bawa Puspakom B5. Masuk Batu Cape. Dari thumbprint. Tukar nama daripada owner syarikat kepada individu. Masuk nama dia. Let's go. Tak apalah, okey. Minyak semua ada Minyak boleh tak tahu lah. Tu boleh pergi berapa kilo tu? Dia ada dekat sini. Okey. Selesai Puspakom B5 untuk urusan tukar nama. Lulus. Dan sekejap lagi hantar balik kereta di mana tadi Gombak lah. Gombak, lepas tu thumbprint owner syarikat, buyer individu. So kena pakai auto lah. So thumbprint ni agak leceh sikit. InsyaAllah okey. This one murah sikit. Oh, hidup kamera. Okey. Kita ham Khalil abang. Abang sign sini. Ikut nama Situ je. Macam sama. Tak tahu lah. Bayangnya. That's one. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, settle. Puspakom tukar nama kereta syarikat kepada individu. Siap renew Insyirot Tech. Alhamdulillah. Terima kasih support. Terima kasih. So pada siapa yang nak renew Insyirot Tech, Puspakom, tukar nama macam ni, tak payahlah nak sibuk nak pergi JPJ ke Puspakom biar runner uruskan semua A to Z. Alhamdulillah. Let's go.